Assalamualaikum. Hai guys. Tengok Jini kat mana ni? Sebab korang saya lebih prefer shopping dekat Lotus. Kan. Ni first time Jini nak shopping kat Lotus. Sebab Lotus memang jauh gila daripada rumah Jidin. That's why lah Jini shopping dekat MyDeal atau Speedmart sebab dekat. So guys, without further ado, let's go. Ada di Decathlon. Tay họ vậy. Trolley ni kena bayar tu kan? Faham. Lama, trolley kena bayar lah guys. Nah, aku tak ada lah bakul, tak ada duit shilling. Aku nak ambil biasa je. Tak boleh macam besar. Ya. Tak, bakul tu kena guna shilling Ya. Guna shilling Kalau kena siling 50 sen. Alamak, 50 sen baru. 50 sen baru. Tengok 50 sen baru pula guys. Tak ada lah. Miss, di sini tukar duit ke? Duit shilling? Percaya. Ada. Spicy semua dah buat dah kan? Thank you. Terima kasih banyak Kak. Alhamdulillah ada guys. Dekat MyDeal percuma, kat Speedmart pun percuma. Kat sini kena bayar. Okay fine. Mungkin dia tak nak orang curi kan. Mana Alah dia ni 50 sen belum kira ke? Macam mana nak guna Kak Macam nak guna Tolak je. Masuk tolak je. Macam masuk Tekan je. Keluar. Kecil. Ni tablet rosak. Tak ada. Oh, Okey boleh. Okey. Okey, terima kasih. Nampak tak guys? Punyalah tak pernah pakainya. Wow, selesanya. So kita cari frozen food. Kita main purpose kita tak sini nak cari frozen food. Dia kata frozen food kat sini murah kan. Especially yang jenama teh Lotus. Belakang tu ke? Tu bakery. Interesting. Actually kan ni dekat Lotus Puchong tau. Dekat sini ada satu second street famous. Second street Puchong. Yang tak pernah tengok lagi, nanti korang tengok, okay? Faham? Dia tak sempit macam MyDeal, tak sempit macam Mr. Apa tu? Speedmart. Dia very very lapang, tengok tu. Ruginya, kenapa dia tak buat sempit-sempit lagi? Kan banyak barang boleh letak, I don't know. Kau, minyak, tepung. Frozen. Oh, ada 50% ke? RM5? Okay. Oh, pastry. Faham? Cute je. Sos kat rumah saya ada 2 lagi nak. Sos ni dah saya pakai. My favourite. Mana? Sos Thai. Ni kat sini berapa? RM7 lebih. Nak beli lagi ke? Kat rumah ada lagi. Nantilah. Kali kot. I don't know. Kita tengok dulu sebab sekarang 22 hari bulan tak gaji lagi. So tak naklah beli banyak-banyak no. Sabarlah. Chill. Buah-buahan sejuk beku. Interesting ya.
Weh, interestingnya frozen food ni. Frozen fruits. Buat air kan. Boleh, tapi malah blended je saya macam makan-makan kunyah-kunyah. Mesti sedap ni. Tapi RM20 dah pula. Mungkin boleh try. Kita boleh buat review kan. Okay, dekat sini relax lah. Macam tak rushing. Chill je. Yang sebelah sini nak tengok lagi. Sebelah buah-buah frozen tadi ada benda nak tengok lagi. Ubi kentang. Oh, faham. Ada telur. Fries. Okay, I see you. Berapa ringgit? RM8. Patutlah murah, tak sampai 1 kg pun. Tapi tak ada flavor pedas ke? Tiada. Ni kentang biasa. Ini promotion. Black powder. Interesting. Telur. I tak rasa telur kat sini murah sebab dekat Speedmart baru RM4 lebih. Kan? Sebab dia telur mahal. Tak apa, kita beli telur kat Speedmart je. Macam-macam besarnya. Oh, banyak pastry. Ada promotion ke? Kita tengok jap. Buy one free one. Ni tak. Tak. Faham. Nantilah, balik nantilah. Kalau ada lagi. Tak tahu nak start pada mana guys. Sebab macam best semua. Ikan yang beli pastry tu patut simpan dalam betas. Boleh panaskan. I don't know. Nantilah kejap lah. Mana lagi nak start ni? Ayam-ayam. Okay, jap. Kalau strawberry yang sebenar ni berapa ringgit? Strawberry yang sebenar ni RM21. So web yang frozen tu baru RM20 kan? Ni 250 gram RM20. Yang frozen tadi tu berapa gram tak tahulah, tak ingat. Nanti kita tengok. Saya yang frozen tu jenis yang dah rosak kot. Tapi tak apalah, okey je kan. Tak apa. Let's see. Sana tak apa, sana tu buah-buah. Faham? For RM10.
Lah, asyik kat Speedmart pun ada roti ni, Speedmart. Okay, jadi fokus. Susu promotion. I tak boleh lah minum susu, nanti I berak-berak. Tapi sedap. Nanti tengok soya berapa. Korea and Jepun. Okay, ni ada nasi goreng frozen food ni RM7. Mahal lah. Lagi sedang nak panaskan kan. Tak apalah, kita makan yang nasi goreng jasmani tu je lah, senang. Kita kan before tea. Hidup biar cara before tea, tapi account jangan cara before tea. Gitu. Curry puff besar-besarnya. Kita ada chicken spring rolls, curry puff, samosa. Faham? Macam-macam Aiskrim nanti dah tak ada mood nak makan aiskrim. Apa lagi Nugget. Ni aiskrim, sausage. Sausage saya banyak lagi, saya tak payah. Ni aiskrim. Burger. Ada daging ni macam best je. RM1. Lotus punya mice meat. Lotus mice meat berapa? RM8.85 je guys. RM8 lebih je. Ya ke? Yang ni berapa gram? 400 gram. Ni 1 kilo. Yang ni yang RM8. Yang 1 kilo ni RM16, RM17. Never mind. Nuggets. Let's try nugget lotus lah, sebab jarang datang lotus kan. Wow, cantik teraturnya guys. Taklah murah sangat pun. Okay, interesting. Pula ni. Oh. Faham. Meatball. Ada meatball Lotus apa? Lotus ada meatball. RM16 for 800 kg je. So crazy, not crazy. Kalau meatball ni berapa ringgit? Ramly beef ball, Ramly chicken ball. Beef ball RM18 untuk 800 kg juga. Okay, faham. Meal cheaper. Interesting.
Yang brand saya pakai tak ada pula. Boleh lah. Try. Okay, try. Babi. Besarnya. So sana kita dah okey lah, dah habis. Kita pergi tempat lain pula lah. Ya Allah, besar dan lapang. Susu. Tak apa kot. Tak apalah. Dengan gaji nantilah kita fokus untuk buat content pantry. Beras. Lama tak masak beras. Bukan tak nak masak beras, tapi malas nak basuh periuk. Kau faham tak? Kau faham tak? Nak masuk periuk tu malas nak mampus. Alhamdulillah. Okay guys, kawan saya dah recommendkan benda ni. Dia kata sedap. RM9.80 untuk 405 gram. Yang kecil punya RM6 untuk masak ya. Okay. Yang bau ni apa? Paste ke?
my god, besarnya ya Allah cendawan ni. RM8.50. Cendawan ke? Bukan lah, kacang. Ni cendawan. Cantik lah packaging diorang sekarang. Interesting. Wild mushroom, cream of chicken. Sorry. Tak nak. Perlu ke? Tak apalah. Nantilah. Macam besar pula. Lotus ni. Yang kecil macam besar gila. Ni budak-budak baby. Jajan tak apalah, jajan I beli dekat Ika Shop ke. Sabun semua I beli kat Speedmart kot. Ya, Speedmart. I guess, ya Allah sedapnya. RM2.50 besar ni berbala gila. 100 berapa gram, berapa ml, 1.5. Dekat Ika Shop 1 liter RM2.60. Ni 1.5 kot. Satu kos. Basket soda. Soda dah ambil dah. Apa lagi? Yes, oh my god, favorite I besar gila. 1.5 RM2.60. Apa lagi? Ais soya. Ais soya. Ais almonds RM3. Apa RM3 ni? Discount. Ais kotak RM5. Faham? Ais soya. Mana ais soya? Ais soya. Ada promotion tak? Tak ada. Homsoy memang mahal. Dan brand biasa-biasa. Tak ada brand seasoned soya. Ada di bawah ni? RM2 je nak. Alah, ni dah habis. Ada tak jenama Delight? Jenama Delight. Delight punya air. Ada lagi tadi? Vinho Seasons. Vinho soya bean. Oh, faham. Yang kot yang mahal. So kita ambil lah ni ais soya. Ais soya murah. Kenapa dia warna coklat? Bukan warna putih ke garlic powder? Okay, ni murah sikit. Onion salt. Okay Lotus, I low-key love your punya packaging. I mean, so petak. Okay guys, dia memang murah. Tapi tengok expiry date dia berapa. Sekejap sangat. Yang ni macam lagi function. Ada 4. Tapi yang ni tahan lama. Sampai 2029. Tengok tu. Dia tengok jajan pula. Ada promo ke? Ni sedap. Tapi kat rumah tak habis lagi. Dah lama dah beli tak habis-habis.
elektrik sana tak payah pergi lah kot. Tak ada apalah. Oh guys, sini apa pula ni? Ni pun jajan lagi. Mama tahu. Ni dulu ya. Besar gila no. Ya Allah. Có thể quần. Oh. Wow. Tak apalah. Ni apa ni? Barang masakan Tak apalah. KitKat. Lama tak ada KitKat. RM17. Dah. Pastry tengah murah tu, jom. Fried chicken. Okay, last kopek sebelum kita balik. Bakery tak ada promotion ke? Buy one free one. Wah. Buy 5 for buy one free one. Tak apalah. RM5. Cendawan. Kita beli cendawan potong dekat Maiden sini ada tak? Berapa ringgit harganya? Okey, lebih kurang sama harga dia. Tapi kat rumah ada lagi. Function lah ni, function. Memang berbaloi. Dian, mana? Quay đi. Okay guys, alhamdulillah so kita balik dah sekarang sebab ada benda yang dah cakap. Let's go.
Selamat sejahtera kepada semua penonton. Bagi maklumat para pelanggan, pasaran kami akan ditutup dalam masa 45 minit Ni kena guna kad kan? Pasaran kami akan dibuka esok dari jam 8 pagi hingga 10 malam. Terima kasih kerana memberi adalah terus pucuk dan selamat malam kembali. Guna kad Malaysia? Tak ada lah ni, sorry. Thank you, Misha. Yay! Oh, sana. Mana nak keluar? Oh, sana tu. Kita pusing lah. Let's go.